Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Ikin, Cikgu Sains anda tingkatan 2 pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar topik tuas. Apa itu tuas? Apa komponen dalam tuas dan cara untuk mengelaskan tuas. Okey. Pertama kita kena tahu apa itu definisi tuas. Okey. Apa itu tuas? Tuas atau tuli adalah sejenis mesin ringkas yang terdiri daripada suatu batang yang disangga oleh fulcrum, iaitu titik tumpu. Tuas digunakan untuk mengungkit atau mengangkat objek dengan mengubah daya atau jarak daya. Okey, tuas terdiri daripada titik tumpu iaitu fulcrum, berat dan daya. Okey anak-anak murid, apa ini? Okey, apa fungsi ini? Okey, bagus. Penyepit untuk mengangkat makanan. Okey. Apa di tengah? Apa komponen di tengah? Ini tuas kelas ke berapa? Okey, jom kita lihat. Okey, objektif kita yang pertama adalah definisi tuas. Okey, tuas atau tuli adalah sejenis mesin ringkas yang terdiri daripada satu batang yang disokong oleh fulcrum. Okey, objektif kedua kita adalah mengetahui ciri-ciri tuas. Apa itu komponen dalam tuas, iaitu fulcrum, beban dan daya. Bagaimana untuk mengelaskan tuas? Kita tengok apa komponen di tengahnya. Tuas kelas pertama, komponen di tengah adalah fulcrum, iaitu first di tengah. Tuas kelas kedua, apakah komponen di tengahnya? B. Beban di tengah. Buah orange ni berada di tengah untuk dikeluarkan jusnya. Dan kelas tuas ketiga, dia bukan first, dia bukan second, dia nombor 3. FB. So selain daripada F dengan B, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah daya. So daya di tengah, jadi daya di tengah adalah tuas kelas ketiga. Nampak? Daya di tengah, dan ia adalah tuas kelas ketiga. Jom kita tengok tuas kelas pertama, iaitu gunting. Okey Ain, boleh kita cuba demo gunting ni? Okey, apa di tengah? Di tengah adalah fulcrum, cikgu. Okey, di tengah adalah fulcrum. Dayanya di mana? Dayanya di belakang. Okey, di belakang. Dan Bebannya di hadapan. ya, betul. Okey, cara nak ingat tuas kelas pertama, kita tengok apa di tengah. Apa di tengah? Fulcrum. So abjad yang pertama? F. Jadi first. First adalah satu. Fulcrum. First adalah satu fulcrum. Jadi ini adalah tuas kelas pertama. Tuas kelas nombor 1, iaitu first di hadapan, fulcrum. Okey anak-anak, boleh kita pergi ke tuas kelas kedua? Boleh, cikgu. Okey. Apa di tengahnya? Di tengahnya ialah Beban, cikgu. okey. Cuba kita demokan alat ini. Apa alat ni? Alat ni nama apa? Alat ini digunakan untuk mengepit buah, cikgu. Buah oren. Kita untuk keluarkan jus oren. Jadi apa di tengah? Beban di tengah. Okey, beban di tengah, di hujung fulcrum Dan daya di belakangnya. Okey. Bayangkan buah oren di tengah, iaitu beban. Ingat kan?
nak mengelas tuas, kita ingat apa yang di tengah. Yang di tengah adalah Beban, cikgu. okey, A, B. So B adalah abjad yang kedua. Jadi ini adalah tuas kelas Kedua. kedua. Okey, boleh ingat anak-anak? Boleh, cikgu. Okey. Boleh ingat kelas tuas pertama dan kelas kedua? FB. FB apa? Facebook. Kelas tuas pertama F, first. Kelas tuas kedua B, abjad yang kedua. Sebab tu dinamakan kelas tuas kedua. Okey? Okey, cikgu. Boleh kita pergi tuas kelas ketiga? Boleh. Okey. Okey, macam mana nak ingat tuas kelas ketiga pula? Dia bukan first, dia bukan second, jadi dia nombor 3. Komponen tuas ada apa tadi? Kita ingat kan komponen tuas ada 3. Fulcrum, beban dan satu lagi? Daya. Jadi dia bukan first, dia bukan second, dia adalah Ketiga. ketiga, iaitu Daya di tengah. daya di tengah. Kelas tuas ketiga, boleh demo kan? Apa di tengah? Di tengah adalah daya. Di hadapan adalah beban. Dan di belakang adalah fulcrum. Okey. Di tengah adalah daya. Jadi dia adalah tuas kelas ketiga kerana dia bukan first, dia bukan second dan dia adalah D, daya. Okey. Okey anak-anak, ingat tak apa yang cikgu tanya di awal kelas tadi? Apa ini? Penyepit. Apa guna penyepit? Penyepit untuk menyepit makanan. Okey, apakah komponen di tengahnya? Di tengahnya adalah daya. Di hadapannya adalah beban. Dan di belakang adalah fulcrum. Okey, jadi daya di tengah. Daya di tengah, jadi dia tuas kelas Adalah keberapa? tuas kelas ketiga. Ya, baik, pandai. Sila labelkan Ain tuas kelas ketiga ini. Apa di tengah? Yang penting tengah. Daya di tengah. Daya di tengah. Beban di hadapan. Dan fulcrum di belakang. Okey, bagus. Terima kasih Ain. Ya, sama-sama cikgu. Okey anak-anak, sekarang ni kita nak buat rumusan. Okey. Mengikut objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektifnya apa itu tuas? Kedua, apa itu komponen dalam tuas? Dan ketiga, apa pengkelasan tuas? Macam mana nak kelaskan tuas? Okey, definisi tuas tadi adalah sejenis tuli, iaitu mesin ringkas yang terdiri daripada fulcrum di tengah, fulcrum, daya dan beban. Okey anak-anak, sekian saja pembelajaran Cikgu Ikin pada hari ini. Semoga anak-anak semua boleh menjawab soalan penggal kedua minggu hadapan. Sekian, terima kasih.